Jadi apabila kita melihat sesuatu perkara, ya, melihat satu perkara, kita kena ingat bahawa apa? Kita kena ingat bahawa kita jangan sekadar melihat sesuatu itu sebagai satu peristiwa, ya. Tetapi kita juga tahu bahawa ketika melihat itu, hati saya bagaimana? Ya, hati bagaimana? Contohlah tuan-tuan, ya, kita ada penyakit, beberapa penyakit hati. Contohnya riak, ataupun ghurur, ataupun ujub, ataupun takabur, ataupun marah nafsu, ya, ataupun hasad. Okey, ya. Saya bawakan contoh, ya. Ini senarai yang dinyatakan oleh Syed Hawa. Dia kata bahawa masalah ini sangat bahaya bagi kehidupan individu dan masyarakat. Dalam program Bangkit dengan Istighfar ini, kita kena ada heart scan. Kita kena scan hati kita. Penyakit apa yang paling mudah menyamar sebagai alasan yang nampak baik? Ya, malam ni lah kita nak tengok. Ya. Antara 6 perkara tu dalam senarai tu, di online tu, di skrin itu, tuan-tuan rasa mana satu? Okay. Mana satu? Pasal dia boleh menjadi satu penyakit yang menyamar dalam hati sehingga kan kita justify sesuatu perkara yang kita buat. Ya, kita boleh justify perkara yang kita buat. Jadi itu yang kita kena lihat bersama pada malam ini. Pasal apa? Contohnya lah, ya. Contohnya bila kita tengok situasi sesuatu, contohlah, ya, kita ambil Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bila katakan pada waktu dia berinteraksi dengan syaitan, dengan iblis. Syaitan iblis itu dia cuba untuk menipu. Ini menipu kepada syaitan, dan syaitan cuba menipu Adam. Pasal memang syaitan tu penipu kan, ghurur. Tetapi selepas itu Nabi Adam tidak ghurur. Dia mula-mula tertipu, sekali tertipu, tetapi lepas itu dia tidak tertipu dengan doanya Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhanku, kami menzalimi, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Jadi dia tak tertipu, dia tak rasa bahawa saya tak buat salah, kan? Saya rasa bahawa saya okey. Apa masalah saya? Bila orang cakap begitu, tuan-tuan, ya, dia sebenarnya ghurur. Dia rasa dirinya okey, tapi sebenarnya tak okey. Itu satu penyakit yang menyamar sebagai alasan yang nampak baik dalam orang itu berbuat sesuatu. Contohlah, ya, ada orang dia kata bahawa saya boleh je tengking anak saya pasal dia yang bersepah. Dia yang bersepah. Itu sebabnya saya tengking dia. Jadi dia penyakit ghurur ini dia justify, dia mengizinkan untuk tengking itu berlaku. Tuan-tuan nampak kan? Itu satu penyakit. Ya. Kita ambil ghurur dulu.